mana yang kami rancangkan ini. Yang ini kali ini kita buat show. Skala konsert lah. Skala konsert lah, konsert. Tapi tidaklah sebesar-besar konsert. Asal kita dapat perform elok dan dapat semua dengar dengan elok, cukup. Nama working title dia bang, nama konsert ni? Belum kita ada lagi. Kita belum dapat working title lagi, tapi cuma kita Wings Penjara. Wings masuk penjara. Wings masuk penjara. Catchy. Mungkin penjara janji tu bagus. Penjara janji tu title kan. InsyaAllah. Tapi ni saya sebenarnya sangat teruja bila saya dapat idea ni juga, saya sangat teruja sebab sampai orang-orang penjara kan, dengar-dengar penjara tadi, mana kau dapat idea ni kan, mana kau dapat idea ni, dia orang sangat suka sebab tak ada lagi orang yang kita memikirkan mereka-mereka di dalam. Jadi dia kata kami sangat-sangat teruja dengan projek ni, dia orang sangat suka. Tapi itulah, untuk memulakan ini kita memerlukan sponsor, memerlukan dana yang agak besar juga. Berapa anggaran dana yang diperlukan Habib untuk realisasikan konsert ini? Banyak. Satu production kita kadang-kadang habis 100,000 lah. Kalau itu gaji berapa kita nak bagi tu, belum lagi gaji kan. Jadi banyak, more than 5, 6 lebih. Itu pun tak boleh habis semua. Kalau habis semua tu ya. Tapi kita cuba untuk cut lah macam mana keadaan. Kalau kita dapat sikit-sikit banyak, kita cuba cut dan cost tu dengan production yang tak besar, mungkin go minimum atau small scale. Dan tak semua penjara besar. Penjara yang besar kat Ajang, Sungai Buloh, yang besar-besar jadi mungkin Asim Barangam kan. Jadi mungkin yang kecil tu buat kecil je. Ada acara-acara lain, mungkin kita buat selawat ke ataupun nyanyi lagu-lagu ketuhanan. Yes, bos. Kalau ikutkan daripada Kementerian Dalam Negeri, dia sekadar memberi Datuk ruang lokasi saja, tidak ada macam joint venture tak dengan dana kos untuk, adakah daripada RPM sendiri maksudnya yang akan menguruskan kos keseluruhan? Kos keseluruhan kita sebenarnya kita belum ada siapa-siapa lagi cerita tentang kos kami. Memang kami akan memikirkan tentang kos tu. Tapi mungkin ada antara penjara-penjara yang mempunyai barang-barang yang cukup untuk membuat konsert tu, mungkin kita akan gunakan barang-barang mereka sahaja. Kalau ada, kadang-kadang tak ada. Jadi mana yang ada tu kita akan tengok, yang akan hantar list, kita akan tengok yang ini boleh yang kita perform. Sebab kita memerlukan speaker yang besar juga. Kalau dah ada dalam 3-4 ribu orang, 5,000 orang, kita memerlukan yang besar juga. Sistem tengok macam mana kita buat konsert di contoh di Z atau di Megastar. Itu untuk berapa orang je. Tapi tengok sistem dia macam mana kan. Jadi ini yang kita perlukan. Kalau kita main sekadar suka-suka, end up nanti diorang yang dalam tu yang komplain, apa ni? Baik pun jangan main je, baik rugi betul dalam dia. Baik duduk luar ni. Jadi kita, kalau boleh, kita nak bagi satisfaction, puasan kepada mereka supaya apa yang kita sampaikan tu, message yang kita nak berikan itu sampai. Kalau kata kita baca doa dan sebagainya, semua ada rasa doa dulu. Kalau kita nyanyi lagu ketuhanan, dia orang kata rasa. Itu kita memerlukan sistem yang bagus juga. Jadi ada siapa-siapa di luar sana yang live kan, luar sana sponsor. Sebab Wings pernah pergi penjara tahun 88 tu, itu yang mencetuskan idea untuk kembali semula tu. Saya tak ingat pun sebenarnya selepas idea ni sampai, baru dia orang cerita balik kita pernah buat di situ dulu. So saya masa idea ni tak ingat dulu. Semua saya terfikirkan apa pun nak buat lagi ni. Sebenarnya di luar ni dah puas dah. Di segala pelusuk dalam Malaysia ni dah rasanya tak ada tempat kita tak pergi. Kecuali tempat-tempat baru buka je. Tempat-tempat lama negeri habis semua dah. Daerah kebanyakan banyak nak kita masuk. Semua fikir apa lagi nak buat. Mungkin penjara lah. Dan saya pernah lihat kumpulan Amerika, Metallica pernah buat dalam satu penjara. Dia pernah buat. Jadi mungkin bila saya teringat tu kan, cakap okey, kita pergi meeting, saya bawa tim pergi meeting dan penjara setuju untuk bagi semua. Tahun ni jugalah. Itulah kalau kita dapat sponsor dalam tahun ini, saya sangat berharap untuk saya selesaikan tahun ini dan mungkin sampai ke tahun depan. Jadi perjalanan Wings tu dia penuh di dalam projek kembara penjara. Kalau ada pihak yang
taktikal kenapa pilih